Hari ni kita nak masak satu yang special. Kak Ain nak tunjukkan, kongsikan resepi kerabu daging. Tapi kali ni version murah punya. Okay, kenapa Kak Ain kata murah? Selalu kita buat kerabu daging guna daging salai, ataupun kita beli daging yang mahal tu baru boleh buat kerabu tau. Tak pun kita kena rebus lama, jadi dia kuranglah sedap. Tapi kali ni Kak Ain ada satu solution lah. Kita beli je daging yang biasa kat kedai. Kak Ain beli daging yang murah, yang banyak urat tu. Suruh aja minta dia orang slice kan? Slice kan. Pergi kat kedai yang boleh slice tu, untung banyak. Macam ni baru berapa ringgit je. Nipis kan? Ya, nipis kan. Dekat pasar pun boleh ke kan? Kadang-kadang kita kat pasar pun boleh kan? Ya, sebab kadang-kadang kita malah segan nak tanya. Sebenarnya boleh aja kita minta slice kan. Yang ni Kak Ain guna daging kerbau je. Okay, tengok ya, dia cantik-cantik macam tu kan. Siapa kata ini daging murah? Bila masak kita kena pandai-pandai lah macam mana kita nak perap, dan juga masa nak masak itu yang Kak Ain nak tunjuk tu. Jadi kita nak perasakan dulu dia. Daging ni dah banyak lemak dia, memang sedap lah. Jadi kita nak perasakan dia, jangan dia nanti terkeras ke, terhilang rasa ke. Dia nak bagi flavor lah. Ya bang. Garam, serbuk kunyit. Nak bagi kuning-kuning sikit. Nak buat kerabu ni kan kena lawa-lawa. Lepas tu bubuh minyak sikit. Jangan bagi dia, nak bagi dia juicy. Lepas tu kita akan gaul. Ni dia. Kita gaulkan selagi boleh digaul. Bukan rata-rata je. Sekata. Sikit je pun dia punya kan? Janganlah kuning sangat. Kadang kuning sangat pula kan, nak bagi dengan pucat je. Okey, Kak Ia masak ni yang Melayu punya tau. Kalau ala Thai, mungkin kita boleh bubur sos Thai kat dalam ni. Sos ikan macam tu. Okey, kuali dah panas dah bang, kita boleh goreng. Okey, panaskan kuali. Bunyi dia. Ni dia. Kak Ia tak cakap lah pula tak boleh guna daging salai. Boleh je, macam ni sama je resipi dia. Cuma kali ni saya nak kongsikan cara yang murah. Mudah yang murah. Kadang-kadang kita nak cari yang salai pun jenuh. Mahal jugalah kan. Apa orang kata, berharga jugalah. Ini masak sampai mana ni ke ya? Sampai dia agak-agak keluar colour dia lain sikit je kan. Boleh terbalikkan dah. Tapi kena masak tau. Sebab lepas ni kita nak gaulkan dia. Dia dah masak. Jadi jangan ada merah-merah ni lah. Itu dia dah masak lah. Tapi dia nisi. Dia cepat lah kan. Dia cepat masak. Dia keluar air dia, nanti dia garing. Jangan terlampau overcook pun, nanti dia keras. Dia nak masak daging ni kena api yang kuat. Sebab dia akan keluarkan air dia kan. Kalau kita, boleh juga kalau kita beli daging yang besar-besar tu, kita nak rebus dulu. Lepas tu kita cari-cari. Tapi dia punya jus tu tak terperangkap dalam daging ni. Macam ni, cara macam ni, dia terperangkap. Jadi, dah lah api besar kan. Kecil-kecil, nipis-nipis. Tengok, kunyit tadi tak adalah bagi dia pucat sangat bang. Sini dah masak. Boleh angkat dah. Okey, kita angkat. Kita boleh. Yang lagi satu. Second batch pula. Habiskan goreng. Sear lah ni kan. Kita sear lah macam ni. Perangkapkan jus tu, tapi kena sampai masak. Dah siap dah, kita bakar daging lah. Kiranya antara rebus dan bakar. Kalau bakar sampai terbakar, nanti dia nipis sangat, dia terus rangup. Kita terpulang lah kan bang? Ya betul. Tapi kan air dia ni sayang tau. Betul. Nak ambil juga. Ambil lah. Kita gaul nanti kan. Manis-manis daging. Jus daging tu ya kan? Betul. Okay, sekarang kita nak masuk fasa kedua. Wow, macam tu ada fasa-fasa. Macam orang buat rumah. Jadi kan kita nak buat sambal belacan sebenarnya. Kalau dah ada kat rumah, tak payah buat. Boleh skip yang ni. Kalau tak nak pedas pun, boleh skip yang ni. Kita potong-potong je cili. Tapi Kak Ain nak pedas sikit sebab daging kan. Okay, masukkan cili ni. Ini terpulang. Nak pedas lebih cili. Masukkan belacan. Masukkan air asam jawa ni, kena bancuh dengan air yang boleh diminum. Bukan air pahit tau, sebab kita nak masak mentah ni.
Garam sikit. Gula sikit. Gula sikit. Kau nak tambah air sikit? Oh, Tambah boleh. air yang boleh diminum tak bang? Ya betul. Nanti sakit perut. Dan kita sambal belacankan dia. Betul. Dan sekarang kita masuk fasa yang ketiga ya Kak Ain? Okey, Kak Ain nak memperkenalkan je sebab Kak Ain tak nak tunjuk Kak Ain potong. Kalau nak buat kerabu, selalunya semuanya dihiris-hiris sebabnya kita nak rasa fizikal dia tu. Okey. Okey, Kak Ain guna kacang botol. Orang panggil kacang apa lagi bang? Ada macam-macam. Bunga kantan ni Kak Ain? Bunga kantan. Dia halus-halus juga. Dia halus-halus. Ini apa pula Kak Ain? Daun kesum. Daun kesum ni jangan banyak. Sikit aja nak. Bagi keluar bawahnya dia sikit. Tak nak dia ni nanti dia terlebih sangat. Dah rasa pedas pula. Ya betul. Dan yang wajib juga ialah Serai kena wajib. Bawang bukan sekadar wajib bang. Kena banyak. Dan guna bawang ros. dan juga limau Ni nipis. limau nipis ke limau apa-apa pun boleh lah. Tomato. Ya. Dan juga bagi manisnya kena manis gula Melaka. Alright. Apa ni last? Itu daun pudina bagi hiasan je. Oh okey. Sebab kita nak belagak. Kita ada pokok daun pudina bang. Main je. Sebabnya pokok cepat mati sebab belagak. Yang penting kalau orang dulu-dulu orang memang kalau kerisik ada. Ada kerabu. Kalau kerabu ada kerisik. Tapi sekarang ada juga orang yang suka sangai kelapa je bang. Oh ya ke? Boleh je tapi ni sedap lagi. Ya, keluar minyak-minyak dia wangi. Yang suka makan salad tu kan boleh buat ni kan bang? Ya betul. Salad Salad Melayu. Melayu. Kan kita masukkan daging dulu. Kak Ain tengok daging ni pun dah. Benda, Lepas tu kita masukkan sambal belacan. Oh, sambal belacan bang, dulu. dekat-dekat bang, tengok bang. Okey, habiskan. Okey. Ish, ada lagi. Okey, kemudian kita masukkanlah bahan-bahan ni. Masuk je kan, tak ada Okey, kita masukkan bawang. bawang. Nanti Kak Ain akan tunjukkan satu sebab yang nak jadikan Sedap. kerabu kita sedap. Ni senang je, masuk je. Bunga kantan, daun kesum, tomato, serai, Dan last sekali, kacang botol. Botol. Kalau nak bubuh, kacang panjang pun boleh tambah. Kalau timun pun boleh. Okey, kita masukkan semua dulu. gula pun kita nak buat juga. Gula bubuh sikit sebabnya Bagi rasa manis. ia manis sikit satu tau bang. Balance satu. Kadang-kadang gula ni bila kita ni dia jadi crunchy tau. Ya. Ke? Jangan manis sangat. Ini namakan keseimbangan. Okey, kita masukkan gula tadi. Kita masukkan garam. Banyak tu Dayan. Nanti kita perasakan Ya betul bang. Buat kerabu ni lepas digaul nanti baru kita tahu. Kerisik. Kak Ain suka kerisik banyak sebab Kak Ain rasa kerisik ni akan menambah sedapnya tu. menjadikan dia apa ya? Kerabu. Betul lah tu. Dan kita perah juga limau. Limau. Orang kata tadi asam Jawa. lain. Yang ni dia bukan saja bagi masam, dia bagi wangi. Limau tu yang nak. Rasa fresh pada kan. Citrus. Okay, kita perah dululah. Rahsia nak bagi kerabu sedap, kena gaul guna tangan. Sebab kalau kita guna sudu tu, kita tak boleh penyek-penyek tau. Kita nak macam picitkan semua Kalau benda. ikutkan tadi, sambal tu dulu penyek-penyekkan dulu dengan bawang. Tapi Kak Ain terlupa lah pula. Tapi tak apa, kita boleh penyek-penyek. Macam ni lah. Kena, bawang-bawang ni kena. Macam tu. Okay, tengok. Daging tak naik lagi. Tu dia, colourful. Kerabu kena colourful. Ini kalau dekat restoran yang mahal-mahal tu lah sekarang ni. Entah berapa puluh ringgit lah satu pinggan. Secuik je. Lupa Kak Ain nak bagi tahu. Kalau rasa nak pedas lagi, boleh hiris cili padi. Kita dah ada tambah belacan. Kak Ain pun tak nak pedas sangat lah rasanya. Ni macam ni kan. Tekan. Dia. Kita ramas-ramas. Ramas semuanya. Ramas. Macam tu. Barulah naik. Kalau kita tengah geram kat orang kan, buatlah kerabu daging ni. Kita henyak-henyakkan dia. Banyak nanti. Kita makan sedap. Keluar kita punya stres kan. Kalau boleh biar lama sikit. Daging ni pula suam-suam kuku. Lagilah dia menyerap. Nanya sabar belacan tadi. Dah ke bang? Siam pula tengok daging. Makan cuba rasa dulu Kak Yan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Ain rasa macam masin sikit. Tapi masih boleh dimakan. Makan dengan nasi hilang lah masin Tapi tu. suami Kak Ain kata okey sedap. Tak masin pun. Mungkin lah kot sebab usia kot. Dah cantik lah macam ni. Dah puas hati. Semua sambal belacan semua dah masuk. Kita boleh hiaskan dengan daun pudina. Lagilah rasa segar-segarnya.
Dah pun siap. Kita nak bola Alhamdulillah. pinggan ke apa, nak makan macam ni je. Macam ni dah, Macam ni je cantik. dah lah kan bang. Ha. Ya Allah, kalau banyak ni beli kat kedai, habislah bajet. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Boleh cuba kat rumah ni. Senang je kan? Tak payah masak sangat. Daging je lagi nak masak sikit. Kak yang kongsikan tips hari ini. Okey, kita cantik-cantikkanlah bekas ni. Lagi satu, Kak yang nak kongsikan satu lagi tips. Kalau buat ni, masuk dalam peti air saja sedap. Ya. Jadi kita boleh buat bila-bila. Nak makan malam boleh buat pagi. Bila kita masuk dalam peti air, makan sejuk-sejuk sedap. Yang bahan-bahan tadi pun, dia lebih rangup. Ya, betul. Okey, inilah dia kerabu daging. Resepi kita hari ini sangat istimewa. Memang kena tengok kat channel Kak Yan. Banyak yang paling istimewa. Berapa kali istimewa. Okey, kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Video masak. Jangan lupa like, subscribe dan share. Terima kasih sokong Kak Yan. Bye!